Selamat datang ke Nadi Warga. Yang tersirat, kami bongkarkan. Di saat dunia masih bergelut dengan cabaran ekonomi, perubahan iklim, dan ketidaktentuan geopolitik, wacana tentang masa depan manusia di luar bumi kembali mencuri perhatian. Usahawan teknologi terkenal, Elon Musk, sekali lagi menggegarkan imajinasi global apabila mengumumkan rancangan SpaceX untuk membina bandar di bulan dan Marikh dalam beberapa dekad akan datang. Kenyataan ini bukan sekadar visi science fiction, tetapi mencerminkan perubahan besar dalam cara manusia melihat masa depan peradaban daripada terikat kepada satu planet kepada potensi menjadi spesies antara planet. Persoalannya, adakah impian ini realistik dan apakah implikasinya kepada masyarakat dunia serta perkembangan teknologi global? Menurut laporan media antarabangsa yang memetik agensi berita Sputnik _RIA Novosti, Musk menyatakan bahawa SpaceX kini mengalihkan fokus kepada pembinaan bandar yang mampu berkembang sendiri di bulan, dengan sasaran berpotensi dicapai dalam tempoh kurang daripada 10 tahun. Dalam masa yang sama, Marikh dilihat sebagai projek jangka panjang yang mungkin memerlukan lebih 20 tahun untuk direalisasikan sepenuhnya. Kenyataan ini menunjukkan strategi bertahap, bermula dengan lokasi yang lebih dekat dan lebih mudah diakses sebelum meneroka cabaran yang lebih kompleks di planet merah tersebut. Musk turut menjelaskan bahawa SpaceX menyasarkan pembinaan bandar di Marikh dan merancang untuk memulakan usaha awal dalam tempoh 5 hingga 7 tahun akan datang. Namun, cabaran logistik masih besar. Penerbangan ke Marikh hanya boleh dilakukan ketika kedudukan planet sejajar setiap 26 bulan, dengan tempoh perjalanan sekitar 6 bulan. Keadaan ini berbeza dengan bulan, di mana pelancaran roket boleh dilakukan setiap 10 hari dan perjalanan hanya mengambil masa kira-kira 2 hari. Faktor jarak dan masa perjalanan menjadikan bulan sebagai platform awal yang lebih praktikal untuk menguji teknologi, sistem kehidupan, serta model penempatan manusia di luar bumi. SpaceX sendiri merupakan syarikat teknologi angkasa lepas yang diasaskan oleh Elon Musk pada tahun 2002. Sejak penubuhannya, syarikat ini memainkan peranan besar dalam merevolusikan industri angkasa melalui pembangunan roket boleh guna semula dan kerjasama dengan agensi seperti NASA. Rancangan membina bandar di luar bumi menandakan evolusi baharu dalam misi syarikat, daripada sekadar menghantar satelit dan angkasawan, kepada mewujudkan penempatan manusia yang berfungsi secara berterusan. Menurut Nadi Warga, pengumuman ini mencerminkan peralihan paradigma besar dalam perlumbaan angkasa moden. Jika dahulu eksplorasi angkasa didominasi oleh kerajaan dan persaingan geopolitik, kini syarikat swasta menjadi pemain utama yang memacu inovasi. Visi bandar di bulan dan Marikh bukan sekadar projek teknologi, tetapi simbol kepada cita-cita baharu manusia untuk memperluas sempadan tamadun. Namun, di sebalik optimisme tersebut, timbul persoalan tentang kos, keselamatan, dan kesaksamaan akses kepada teknologi angkasa yang mahal dan kompleks. Dari sudut ekonomi global, projek berskala besar seperti ini berpotensi merangsang industri baharu termasuk pembinaan angkasa, perombongan asteroid, serta penyelidikan sains hayat dalam persekitaran mikrograviti. Negara dan syarikat yang terlibat mungkin memperoleh kelebihan teknologi yang besar. Namun, ia juga boleh memperluaskan jurang antara negara maju dan negara membangun, jika manfaat teknologi hanya tertumpu kepada segelintir pihak yang memiliki modal dan kepakaran tinggi. Dari sudut etika dan sosial, idea membina bandar di luar bumi menimbulkan perdebatan tentang keutamaan manusia. Ada yang melihatnya sebagai langkah penting untuk memastikan kelangsungan spesies sekiranya berlaku bencana global di bumi. Namun, ada juga yang mempersoalkan sama ada sumber besar sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan masalah di bumi terlebih dahulu seperti kemiskinan, kesihatan awam, dan perubahan iklim. Perdebatan ini menunjukkan bahawa eksplorasi angkasa bukan sekadar isu teknologi, tetapi berkait rapat dengan nilai kemanusiaan dan keutamaan global. Dari sudut sains dan teknologi, cabaran untuk mewujudkan bandar yang mampu berkembang sendiri amat besar. Ia melibatkan pembangunan sistem sokongan kehidupan, perlindungan daripada radiasi kosmik, penghasilan makanan dalam persekitaran ekstrim, serta pembinaan infrastruktur yang mampu bertahan dalam keadaan grafiti rendah. Setiap langkah ke arah pembinaan bandar angkasa memerlukan inovasi merentasi pelbagai bidang,
daripada kejuruteraan aeroangkasa hingga bioteknologi. Bagi masyarakat umum, kenyataan Musk menghidupkan semula imajinasi tentang masa depan manusia sebagai spesies pelayar angkasa. Ia memberi inspirasi kepada generasi muda untuk menceburi bidang STEM dan inovasi teknologi. Namun, pada masa yang sama, rakyat dunia juga perlu menilai maklumat secara kritikal kerana banyak projek angkasa berskala besar sering mengambil masa lebih lama dan menelan kos lebih tinggi daripada jangkaan awal. Kesimpulannya, rancangan SpaceX untuk membina bandar di bulan dan Marikh mencerminkan visi besar tentang masa depan manusia di luar bumi. Ia membawa harapan kepada kemajuan teknologi dan kemungkinan baharu bagi tamadun manusia, tetapi turut mengundang persoalan tentang realiti pelaksanaan, kos, etika, dan keutamaan global. Sama ada impian ini menjadi kenyataan dalam tempoh yang diumumkan atau mengambil masa lebih lama, ia tetap menandakan bahawa perlumbaan angkasa moden kini memasuki fasa baharu yang lebih berani dan penuh cabaran. Sekian ulasan Nadi Warga untuk hari ini. Terus bersama kami untuk memahami apa yang berlaku di sebalik tajuk utama. Nadi Warga yang tersirat, kami bongkarkan. Selamat datang ke Nadi Warga. Yang tersirat, kami bongkarkan. Di saat dunia masih bergelut dengan cabaran ekonomi, perubahan iklim, dan ketidaktentuan geopolitik, wacana tentang masa depan manusia di luar bumi kembali mencuri perhatian. Usahawan teknologi terkenal, Elon Musk, sekali lagi menggegarkan imajinasi global apabila mengumumkan rancangan SpaceX untuk membina bandar di bulan dan Marikh dalam beberapa dekad akan datang. Kenyataan ini bukan sekadar visi science fiction, tetapi mencerminkan perubahan besar dalam cara manusia melihat masa depan peradaban daripada terikat kepada satu planet, kepada potensi menjadi spesies antara planet. Persoalannya, adakah impian ini realistik dan apakah implikasinya kepada masyarakat dunia serta perkembangan teknologi global? Menurut laporan media antarabangsa yang memetik agensi berita Sputnik_RIA Novosti, Musk menyatakan bahawa SpaceX kini mengalihkan fokus kepada pembinaan bandar yang mampu berkembang sendiri di bulan, dengan sasaran berpotensi dicapai dalam tempoh kurang daripada 10 tahun. Dalam masa yang sama, Marikh dilihat sebagai projek jangka panjang yang mungkin memerlukan lebih 20 tahun untuk direalisasikan sepenuhnya. Kenyataan ini menunjukkan strategi bertahap, bermula dengan lokasi yang lebih dekat dan lebih mudah diakses sebelum meneroka cabaran yang lebih kompleks di planet merah tersebut. Musk turut menjelaskan bahawa SpaceX menyasarkan pembinaan bandar di Marikh dan merancang untuk memulakan usaha awal dalam tempoh